agama datang dalam kerangka ini, dalam rumah tangga datang dalam kerangka ini. Kerangka supaya kita walaupun sudut ini dalam hubungan ini, hubungan rahmah itu yang penting. Hubungan rahmah itu penting. Okey. Bila kita hidup jalan rumah tangga, kita tak boleh expect rumah tangga ni semuanya baik. Tapi kita kena expect satu sudut. Nabi kata hatta ma ja'alta fi fimman maratik wa hiya sadaqah. Sehingga apa yang kau ambil bubuh dalam mulut isteri pun sedekah. Kita kata baba, Assalamualaikum. Kita melawak dengan bini kita kan. Dan kita melawak memang dia pun tergelak kita. Kita rasa macam lawak harian. Tapi ia adalah satu pahala yang besar. Pasal senyum kat muka orang lain pun sedekah. Bagi bini suka takkan tak sedekah. Nabi kata sedekah ni hatta satu orang lelaki yang pergi kerja bawa balik bagi makan kat mulut isteri dia dan anak-anak dia sedekah. Dia kata hari ni aku tak bersedekah apa lagi. Sedekah hak satu lagi tu kita tak buat lah. Tapi yang kita bagi pada isteri kita juga pahala sedekah. Di samping dia kewajipan kita. Demikian agama nak luruskan maksud rumah tangga itu.